Baik, saya akan menterjemahkan keseluruhan cerita tersebut ke dalam bahasa Malaysia yang standard dengan tata bahasa dan ejaan yang betul sambil mengubah suai elemen-elemen yang diminta. Perubahan yang akan dibuat, Taiwan akan diubah menjadi Malaysia. Switzerland akan diubah menjadi Rusia. China Shanghai akan diubah menjadi Singapura. Lokasi serantau seperti Hong Kong, Xiamen, Okinawa akan diubah kepada lokasi yang sesuai seperti Bangkok, Jakarta dan Manila. Nama tempat syarikat penerbangan dan konteks budaya akan disesuaikan. Kandungan asal akan dikekalkan sepenuhnya tanpa diringkaskan. Terjemahan penuh. Para penonton sekalian, kami baru sahaja menerima satu berita yang sukar dipercayai oleh seluruh negara Rusia. Sebuah penerbangan dari Singapura menuju ke Moskow, salah seorang anak kapalnya, sebaik sahaja, tiba di pintu pelepasan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA di Malaysia tiba-tiba rebah berlutut dan menangis. Teresak-esak. Detik ini disiarkan secara langsung. Anak kapal veteran ini yang mempunyai lebih 8,000 jam pengalaman penerbangan dan telah melalui musim sejuk Arktik yang membeku berkali-kali berkata dengan suara yang menggeletar. Saya pernah bertugas di pos Arktik yang paling badah, sejuk. Tetapi saya tidak pernah melihat negara seperti Malaysia menangani cuaca ekstrem. Mereka bukan sedang melawan taufan, mereka sedang mengendalikannya. Adegan ini bukan sahaja dilaporkan oleh stesen televisyen nasional Rusia, malah media utama di Jerman, Austria dan Belanda segera melancarkan analisis tergempar. Seluruh dunia melemparkan soalan yang sama. Apa sebenarnya yang telah berlaku di Malaysia? Kejadian ini berlaku 4 hari lalu di dalam penerbangan Rusia 782 yang berlepas dari lapangan terbang Changi, Singapura, bersedia untuk kembali ke Rusia. Segalanya bermula dari situ. Pesawat yang membawa 30 penumpang dan anak kapal itu baru sahaja melepasi garis tengah Selat Melaka apabila enjin kirinya tiba-tiba mengeluarkan bunyi geseran logam yang dahsyat. Di luar mata taufan sedang mengganas dengan angin kencang dan hujan lebat. Tekanan enjin menurun secara mendadak dan lampu amaran di kokpit berkelip-kelip dengan liar. Namun mimpi ngeri yang sebenar hanya bermula selepas itu. Kapten mengeluarkan permintaan pendaratan cemas, tetapi semua lapangan terbang berdekatan seperti Bangkok, Jakarta dan Manila menolak kebenaran mendarat dengan alasan cuaca buruk dan keadaan landasan yang tidak baik. Bahan api pesawat hanya tinggal untuk 30 minit. Enjin kedua juga mula bergegar dengan kuat, malah mengeluarkan percikan api. Udara di dalam kabin serta-merta membeku kerana ketakutan. Seorang kanak-kanak berusia 5 tahun pengsan akibat hiperventilasi. Malah seorang tetamu kehormat yang merupakan pakar bedah saraf terkemuka turut menggigil tangannya sambil berbisik, "Kita mungkin akan terhempas." Sebahagian penumpang golongan atasan mula menjerit, mendarat di Malaysia terlalu bahaya, sambil cuba menghalang keputusan kapten. Taufan super, kerosakan enjin dan penolakan pendaratan. Semua keadaan terburuk bertindan dalam bentuk yang paling mengerikan. Namun di tengah-tengah keputusasaan yang melampau, hanya ada satu tempat yang membuka landasannya untuk mereka. Dan apa yang disaksikan oleh anak kapal Rusia pada malam itu akan meruntuhkan sepenuhnya semua standard profesionalisme yang pernah mereka pegang. Pada hari itu, keupayaan Malaysia dalam menangani cuaca ekstrem yang mereka saksikan dengan mudah melampaui akal sehat. Sekarang saya akan ceritakan kepada anda semua kisah benar pada malam taufan yang sukar dipercayai itu. Saya adalah ketua kabin yang telah berkhidmat dengan penerbangan Rusia selama 17 tahun. Dahulu saya bertanggungjawab, terutamanya untuk laluan antara Moskow dan Saint Petersburg, tetapi sejak 2 tahun kebelakangan ini, saya telah ditugaskan ke laluan jarak jauh di Asia. Hari ini adalah penerbangan pulang dari Singapura ke Moskow. Suasana di dalam kabin kelihatan tenang. Para penumpang berada di tempat duduk masing-masing, ada yang menonton tablet, ada yang menutup diri dengan selimut sambil memejamkan mata. Saya cukup mengenali jenis tetamu kehormat yang ada seorang lelaki yang kelihatan seperti pengerusi syarikat kewangan antarabangsa, seorang peguam rakan kongsi dengan nama firma guaman terkemuka terukir di kad perniagaannya, dan seorang bekas pegawai yang memancarkan aura pengalaman diplomatik yang kaya. Tetamu kehormat seperti ini sentiasa ada. Mereka membawa sejenis ketenangan dan keyakinan yang unik. Namun saya merasakan ada sesuatu yang tidak kena di sebalik ketenangan ini.
Getaran halus yang datang dari lantai kabin walaupun tidak akan disedari oleh penumpang biasa, bagi saya yang berpengalaman selama 17 tahun, ia adalah isyarat amaran yang jelas. Saya segera berjalan ke konsol tengah kabin mengangkat interkom dalaman dan meminta pengesahan keadaan dari kokpit. Ketika itulah saya mendengar suara Kapten output engine nombor 1, tidak stabil frekuensi getaran tidak normal, sedang dalam pengesahan. Walaupun ringkas ayat itu menambahkan lagi ketegangan di belakang saya mengangguk dengan tenang. Apabila berpaling menghadap penumpang, wajah saya tidak boleh menunjukkan sebarang kejanggalan. Tetapi dalam fikiran saya, senario terburuk sudah mula bermain di tengah-tengah taufan, beribu-ribu kaki, di udara satu enjin berhenti sepenuhnya. Ini bukan sekadar kerosakan, ini adalah soal hidup dan mati. Saya berjalan perlahan di lorong memeriksa keadaan penumpang. Pada masa itu, dari belakang kelas perniagaan kedengaran perbualan yang kurang menyenangkan. Adakah peralatan di lapangan terbang Malaysia mencukupi, kata lelaki yang kelihatan seperti pengerusi syarikat kewangan itu dengan suara perlahan. Peguam di sebelahnya menyahut, tahap profesionalisme mereka juga tidak dapat dipastikan. Mungkin ada perbezaan dengan standard Eropah, bukan? Bekas pegawai itu pula menyilangkan tangannya dan menambah. Sama ada prosedurnya sistematik atau tidak, kita tidak tahu. Mendarat secara terburu-buru mungkin akan menyebabkan keadaan menjadi huru-hara. Mendengar perbualan mereka, saya merasakan satu perasaan tidak senang yang aneh. Mereka tidak memahami keseriusan keadaan. Mereka langsung tidak sedar betapa bahayanya kerosakan enjin, betapa cepatnya kita perlu membuat keputusan sekarang. Mereka hanya menilai Malaysia menggunakan standard mereka sendiri. Pada saat itu, lampu di dalam kabin berkelip seketika. Beberapa penumpang mengangkat kepala. Saya segera menunjukkan ekspresi ceria untuk menenangkan mereka. Tetapi, di dalam fon telinga saya, mesej kedua dari Kapten tiba. Lampu amaran enjin nombor 2 menyala. Output menurun 20%. Jantung saya berdegup kencang. Saya memandang ke arah kokpit menarik nafas dalam-dalam. Kita kini berada di ambang keputusan hidup atau mati. Kemudian Kapten membuat keputusan menukar haluan ke KLIA bersedia untuk pendaratan cemas. Apabila ayat itu diumumkan melalui siaran kabin udara di kelas perniagaan, serta-merta membeku. Ke Malaysia, suara pengerusi syarikat kewangan itu penuh dengan rasa tidak percaya yang jelas. Kenapa bukan ke Bangkok? Peguam itu segera bertindak balas. Bekas pegawai itu menyilangkan tangan sambil menggelengkan kepala. Bukankah risiko ini terlalu besar? Saya melihat reaksi mereka menyaksikan dengan mata sendiri tabiat manusia yang sudah berakar umbi. Walaupun dalam saat genting prasangka tidak mudah hilang. Walaupun nyawa sendiri dipertaruhkan, mereka masih beranggapan bahawa Malaysia tidak cukup bagus. Dalam hati saya berbisik, apa yang kita perlukan sekarang bukanlah diskriminasi, tetapi pilihan. Namun sentimen penentangan semakin memuncak. Beberapa penumpang memanggil saya dengan ekspresi cemas. Saya cuba menenangkan mereka sedaya upaya, tetapi rasa tidak percaya di kelas perniagaan itu seolah-olah menjadi satu lagi enjin yang rosak, menekan seluruh kabin hingga sesak nafas. Mesej ketiga dari Kapten datang, suka untuk mengekalkan ketinggian. Mula menurun. Pesawat mula condong ke bawah. Saya berpegang erat pada susur tangan. Dan ketika itulah, buat pertama kalinya saya bertanya pada diri sendiri. Adakah benar-benar tiada masalah untuk ke Malaysia? Keraguan ini akhirnya menjadi satu ujian yang mempertaruhkan nyawa. Kapten sambil membelik manual prosedur kecemasan berkata dengan tegas, dengan keadaan semasa lapangan terbang terdekat yang dapat meminimumkan masa di udara adalah KLIA. Sebaik sahaja kata-kata itu diucapkan, suara bantahan segera kedengaran di kelas perniagaan. Adakah itu data rasmi? Pengerusi syarikat kewangan itu memanggil saya. Saya berjalan menghampirinya dengan tenang, tetapi wajahnya jelas menunjukkan rasa tidak puas hati. Pergi beritahu kapten lapangan terbang di Bangkok atau Jakarta jauh lebih unggul dari segi peralatan skala dan pengalaman. Kenapa pilih Malaysia? Peguam itu menyampuk. Dari segi statistik lapangan terbang di Jakarta mempunyai lebih banyak kes pengendalian pendaratan cemas. Kita patut pergi ke tempat yang sudah terbukti. Saya menyampaikan pendapat mereka kepada kokpit. Kapten terdiam seketika, kemudian memberikan jawapan yang jelas. Dengan output enjin sekarang, kita tidak akan sampai ke sana. Clear adalah satu-satunya pilihan. Saya menyampaikan kata-kata itu tanpa mengubahnya, tetapi para tetamu kehormat itu tidak menerimanya.
Bagaimana kalau kembali ke Singapura, tanya bekas pegawai itu dengan dingin. Kita sudah terbang sejauh ini. Jika menentang angin untuk kembali, kita akan terhempas kerana kehabisan bahan api. Jawapan saya membuatkan mereka terdiam, tetapi rasa tidak percaya di wajah mereka masih tebal. Mereka terus mencari kemungkinan lain di hadapan realiti yang tidak mahu mereka percayai. Konflik di dalam kabin semakin memuncak. Saya berulang-alik di lorong untuk menenangkan penumpang, tetapi pada masa yang sama, pesawat terus menurun. Angin kencang dan hujan lebat menghentam badan pesawat mengeluarkan bunyi logam yang nyaring. Gegaran enjin juga semakin kuat. Di luar tingkap awan tebal dan gelap. Ketinggian 8,000 meter. Output enjin nombor 1 15%. Suara kapten tidak lagi tenang. Kita tidak boleh berlengah lagi. Pilihan telah dibuat. Ketika itulah, buat pertama kalinya, suara dari menara kawalan KLIA, kedengaran melalui pembesar suara kabin Rusia, 782 isyarat kecemasan diterima. Landasan sedang dikosongkan. Selepas analisis aliran udara, keutamaan mendarat akan diberikan. Kata-katanya ringkas tetapi mempunyai ketenangan yang luar biasa. Walaupun dalam gegaran nada suaranya tetap stabil, tanpa panik atau keyakinan yang berlebihan. Ia adalah suara yang hanya boleh dikeluarkan oleh orang yang benar-benar bersedia. Mendengar suara itu, saya merasakan sedikit kelegaan yang aneh. Buat pertama kalinya, saya yakin ada seseorang yang bersedia menyambut kami. Tetapi reaksi para tetamu kehormat itu berbeza. Adakah itu pilihan terbaik? Penuh dengan ketidakpastian. Bukan, kata pengerusi syarikat kewangan itu dengan sinis. Itu hanya dijadualkan, bukan disahkan. Peguam itu menggelengkan kepala. Saya memandang mereka berfikir mungkin apa yang mereka risaukan sekarang bukanlah nyawa mereka, tetapi maruah mereka. Pesawat bergegar dengan kuat sekali lagi. Jeritan kedengaran dari kelas ekonomi. Saya segera berlari ke belakang untuk menenangkan penumpang. Sepasang suami isteri tua menggenggam tangan satu sama lain dengan gemetar. Seorang penumpang wanita muda menangis sambil berdoa. Saya menggenggam tangan mereka dengan erat. Tidak apa-apa, kita akan mendarat tidak lama lagi. Tetapi suara saya juga bergetar. Mesej dari kokpit kedengaran lagi memasuki awan cumulonimbus. Pesawat bergegar dengan laju. Lampu di dalam kabin berkelip-kelip tidak menentu. Jeritan penumpang semakin kuat. Malah para tetamu kehormat itu juga mengetatkan tali pinggang keledar mereka. Pada saat itu, suara dari menara kawalan berbunyi lagi. Sahkan perubahan arah angin dari sebelah kiri. Dalam 30 saat garisan pendaratan akan stabil. Sila bersedia. Kata-kata itu mengandungi satu janji. Kapten membalas, diterima bersedia untuk mendarat. Mendengar perbualan ini, saya sedar bahawa yang memandu kami sekarang bukanlah data atau skala peralatan tetapi manusia. Pemilik suara itu, keazaman yang tidak akan melepaskan kami. Para tetamu kehormat itu tidak lagi membantah. Mereka mungkin sudah faham bahawa keadaan sudah di luar kawalan mereka. Pesawat terus bergegar. Saya berpegang erat pada susur tangan di dapur, memandang keluar tingkap. Dalam kegelapan cahaya samar mula kelihatan. Ia adalah KLIA. Pilihan ini tidak boleh diubah lagi. Taufan menggegarkan badan pesawat dengan ganas. Enjin nombor 1 hampir kehilangan semua kuasanya. Enjin yang tinggal sedang beroperasi dengan bunyi yang menyedihkan. Saya berulang-alik di antara tempat duduk memeriksa tali pinggang keledar penumpang, tetapi tangan saya juga menggigil. Ketinggian 1,200 meter, suara kapten bergema di dalam kabin. Sebaik sahaja suara itu hilang, pesawat bergegar kuat sekali lagi. Sesuatu jatuh dari ruang simpanan bagasi. Seorang penumpang menjerit. Saya segera berlari untuk memegangnya. Tidak apa-apa, sekejap sahaja lagi. Ketinggian 10 meter. Suara kapten kedengaran lebih tegang. Saya memandang ke kelas perniagaan. Tiada lagi rungutan atau keraguan. Pengerusi syarikat kewangan itu berpegang erat pada susur tangan, wajahnya pucat lesi. Peguam itu memejamkan mata, menggigit bibirnya. Malah bekas pegawai itu juga memegang kalung salib di dadanya dengan tangan yang menggigil. Dari dalam kabin kedengaran suara seseorang berdoa mengulangi ayat suci dengan getaran. Suara itu merebak ke seluruh kabin. Saya merasakan kepiluan. Di hadapan krisis, semua manusia adalah sama. Orang yang sombong dan orang yang rendah hati, semuanya menghadapi ketakutan yang sama. Ketinggian 800 meter, pesawat menurun lebih laju. Saya sekali lagi memeriksa tali pinggang keledar. Ketinggian 700 meter. Telinga saya mula terasa tersumbat. Perubahan tekanan udara terlalu cepat. Beberapa penumpang menutup telinga mereka. Seorang kanak-kanak mula menangis.
Saya melihat ibunya memeluknya dengan erat menenangkannya. Ketinggian 600 meter. Pesawat condong dengan tajam sekejap ke kiri sekejap ke kanan. Beberapa penumpang menjerit. Saya memegang susur tangan dengan lebih kuat. Ketika itu, suara dari menara kawalan kedengaran. Dengan sudut angin sisi kiri 12, darjah jarak penglihatan landasan 800 meter. Boleh mendarat. Walaupun hanya satu ayat saya merasakan ia sedang menyokong kami seperti tangan gaib yang memegang pesawat. Kapten menjawab, memasuki laluan pendaratan. Ketinggian 500 meter. Saya menahan nafas memandang keluar tingkap. Masih hanya kegelapan. Ketinggian 400 meter. Ketika itulah saya pertama kali melihat cahaya samar. Ia adalah lampu panduan landasan. Tetapi di atasnya, angin kencang dan hujan lebat. Angin kuat menggulung air hujan menghentam segalanya. Saya menggigit bibir. Ketinggian 300 meter. Pesawat bergegar lebih kuat. Sayap kiri ditekan ke bawah oleh angin kencang. Saya boleh mendengar bunyi kapten mengendalikan tuil kawalan dengan pantas. Kelajuan angin 25 knot angin dari hadapan. Suara menara kawalan berbunyi lagi nadanya masih tenang, seolah-olah keadaan ini berada dalam kawalan penuh mereka. Ketinggian 200 meter. Landasan semakin dekat. Cahaya menjadi lebih jelas tetapi pesawat terus bergegar. Jantung saya terasa seperti mahu meletup. Dari kelas perniagaan kedengaran bunyi seseorang teresak-esak. Saya berpaling. Ia adalah pengerusi syarikat kewangan yang degil itu. Dia menutup mukanya dengan kedua-dua tangan bahunya terhinjut-hinjut. Ketinggian 150 meter. Suara kapten menjadi serak. Pada saat itu saya faham malah kapten juga sudah mencapai tahap ketegangan maksimum. Ketinggian 100 meter. Pesawat condong dengan kuat buat kali terakhir. Sayapnya diangkat oleh angin kencang. Penumpang menjerit. Ketinggian 50 meter. Saya memejamkan mata. Jari jemari yang memegang susur tangan menjadi putih kerana terlalu kuat. 30 meter. Bunyi angin semakin kuat. 20 meter. 10 meter. Kemudian dengan satu bunyi dentuman yang kuat roda pendaratan menyentuh landasan. Tetapi ia belum berakhir. Pesawat itu melantun semula dengan kuat ke udara. Jeritan penumpang menjadi lebih kuat. Saya membuka mata. Satu lagi bunyi dentuman. Kali ini ia mendarat sepenuhnya. Pesawat mula tergelincir di atas landasan yang digenangi air. Bunyi brek yang nyaring menyakitkan telinga. Badan pesawat bergoyang ke kiri dan kanan satu gelinciran yang berbahaya. Saya memegang susur tangan dengan lebih kuat. Titik-titik cahaya di tepi landasan melintas dengan pantas. Pesawat terus menggelongsor tidak dapat berhenti. Jantung saya seakan-akan berhenti berdegup. 10 saat berlalu masih menggelongsor. 20 saat kelajuan mula perlahan. 30 saat perlahan sangat perlahan. Kemudian ia berhenti. Berhenti sepenuhnya. Kesunyian. Kesunyian yang mematikan. Tiada bunyi enjin, tiada bunyi angin dan hujan, tiada suara sesiapa. Hanya nafas kami yang tercungap-cungap memenuhi ruang. Saya terlupa untuk membuka tali pinggang keledar hanya duduk termangu. Kaki saya lemah, tangan saya masih menggigil. Semua ini terasa tidak nyata. Adakah kita benar-benar selamat? Saya memandang ke kelas perniagaan. Pengerusi syarikat kewangan itu menangis teresak-esak dengan muka di telapak tangannya. Peguam itu mendongak ke siling, menggigit bibir, matanya bergenang air mata. Bekas pegawai itu memejamkan mata menekan kalung salibnya ke dada. Para tetamu kehormat yang degil itu tidak berkata sepatah pun. Tiada siapa yang bergerak. Ketika itu suara kapten yang amat tenang bergema di dalam kabin. Kita selamat tuan-tuan dan puan-puan. Kita selamat. Satu ayat itu membuatkan suasana di dalam kabin pecah. Ada yang mula teresak-esak. Ada yang menghela nafas panjang. Tepukan gemuruh kedengaran dari kelas ekonomi, suaranya kuat memenuhi seluruh kabin. Saya juga menitiskan air mata. Cuba menahannya tetapi tidak dapat berhenti. Terbang selama 17 tahun, tidak pernah saya hadapi keadaan seperti ini. Kita selamat. Saya memandang keluar tingkap. Di tengah-tengah angin kencang dan hujan lebat, beberapa kenderaan sudah menuju ke arah pesawat. Cahaya merah, cahaya kuning, cahaya biru, menembusi tirai hujan menghampiri kami. Pada saat itu saya sedar, ini bukanlah penamat. Kisah sebenar baru sahaja akan bermula. Pesawat berhenti sepenuhnya, tidak sampai 2 minit. Tetapi di luar tingkap berpuluh-puluh anggota penyelamat sudah bersiap sedia. Walaupun dalam angin kencang dan hujan lebat, mereka bergerak dengan tepat ke kedudukan masing-masing mula melaksanakan tugas mereka. Saya berdiri dari tempat duduk melekapkan muka ke tingkap. 3 jentera bomba, 4 ambulans dan 6 kenderaan penyelenggaraan.
Semua kenderaan tersusun dengan jarak yang sempurna, berpusat pada pesawat. Pergerakan mereka tiada sebarang keraguan, seolah-olah telah berlatih ratusan kali. Pasukan perubatan sudah bersedia dengan pengusung dan peralatan kecemasan. Pasukan penyelenggaraan segera bergerak ke arah enjin. Tindakan mereka tidak goyah sedikit pun walaupun di tengah taufan. Saya tanpa sedar berbisik, hebatnya. Ketika itu, satu suara kedengaran dari belakang. Kebetulan sahaja, cuma ikut manual. Ia adalah pengerusi syarikat kewangan itu. Dia melihat keluar tingkap masih berkata dengan dingin. Kalau ada prosedur operasi standard SOP, sesiapa pun boleh buat macam itu. Peguam itu mengangguk setuju. Ya, tahap ini adalah asas. Sama sahaja di Eropah dan Amerika. Saya menoleh memandang mereka. Sebentar tadi mereka masih menggigil ketakutan, tetapi sekarang mereka telah menemui semula kesombongan itu. Bekas pegawai itu menyilangkan tangan. Sebenarnya nasib baik. Kebetulan angin lemah sedikit masanya tepat. Saya melihat mereka dan memahami sifat semula jadi manusia yang kuno. Apabila prasangka dipecahkan, orang cenderung untuk menutup mata. Daripada mengakui kesilapan sendiri, mereka lebih suka mentafsir semula keadaan untuk menjaga maruah. Itulah yang sedang mereka lakukan sekarang. Pintu kabin dibuka. Anggota penyelamat Malaysia menaiki pesawat. Mereka memakai pakaian seragam tebal yang basah, kuyup oleh hujan dan angin kencang, tetapi ekspresi mereka tenang. Selamat sejahtera semua penumpang. Kami adalah pasukan penyelamat kecemasan lapangan terbang KLIA. Sekarang kami akan mula membuat pengesahan keadaan. Bahasa Inggeris mereka diterjemahkan oleh saya. Anggota penyelamat itu mengangguk dan segera berjalan ke arah penumpang. Saya memerhatikan tindakan mereka. Pertama sekali, mereka bermula dari tempat duduk warga emas dan mereka yang kurang upaya. Bukan dari kelas perniagaan, tetapi bermula dari pasangan tua di belakang kelas ekonomi. Anggota penyelarat mengukur nadi pakcik itu mengesahkan keadaannya dengan bertanya soalan mudah. Ada rasa tak selesa di mana-mana, ada rasa sesak tak. Bahasa isyaratnya jelas, hampir tidak memerlukan terjemahan. Seterusnya kanak-kanak. Dia dengan lembut menenangkan kanak-kanak yang menangis tadi, memeriksa telinganya untuk memastikan tiada kerosakan gegendang telinga akibat perubahan tekanan. Barulah mereka datang ke kelas perniagaan. Melihat urutan ini, saya merasakan sesuatu. Ini bukan sekadar SOP. Keutamaan mereka sangat jelas, bukan berdasarkan wang atau status, tetapi bermula dari orang yang benar-benar memerlukan bantuan. Petugas perubatan memasuki kabin. Mereka memeriksa keadaan penumpang satu persatu. Ada sesiapa yang mengalami gejala hiperventilasi kerana kesejukan. Penumpang yang mengambil ubat tekanan darah sila, benarkan kami periksa dahulu. Mereka melayan semua penumpang secara sama rata. Tiada perbezaan antara tetamu kehormat dan penumpang kelas ekonomi. Melihat adegan ini, peguam itu berbisik. Orang-orang itu lebih dahulu mengambil berat tentang orang tua. Wajah rakan kongsi firma guaman terkemuka ini buat pertama kalinya menunjukkan kebingungan. Dia seolah-olah terkejut dengan dirinya sendiri, lalu mengalihkan pandangannya. Pengerusi syarikat kewangan itu segera membantah. Bukankah itu sudah tentu? Dalam keadaan cemas, mengutamakan warga emas adalah prosedur asas. Tetapi suaranya kurang keyakinan. Saya memandang keluar tingkap sekali lagi. Pasukan penyelenggaraan berkumpul di sekeliling enjin. Seorang juru teknik memeriksa bahagian dalam enjin dengan lampu suluh. Seorang lagi mencatat sesuatu di tablet. Kapten keluar dari kokpit dan bercakap dengan ketua pasukan penyelenggaraan. Saya berjalan mendekati mereka. Bagaimana keadaannya? Ketua pasukan penyelenggaraan menunjukkan tabletnya dan menerangkan bilah turbin enjin nombor 1, menunjukkan tanda-tanda kelesuan haba yang serius. Suhu dalaman melebihi had. Terdapat juga 5 rekahan yang disahkan akibat getaran. Dia berhenti sejenak kemudian menambah. Satu keajaiban, ia masih bertahan sehingga mendarat. Jika terbang 10 minit lagi, ia mungkin akan berhenti sepenuhnya. Belakang saya terasa seram sejuk. 10 menit. Jika kami berkeras untuk ke Jakarta tadi, mungkin kami sudah tiada di dunia ini. Wajah Kapten pucat lesi. Jadi keputusan untuk datang ke Klia telah menyelamatkan nyawa kita. Nada suara ketua pasukan penyelenggaraan itu tegas. Setelah mendengar perbualan itu, saya kembali ke kelas perniagaan. Para tetamu kehormat itu masih melihat keluar tingkap berbisik-bisik. Pengerusi syarikat kewangan itu bertanya kepada saya, apa yang mereka katakan? Saya teragak-agak sejenak, kemudian menjawab dengan jujur.
Mereka kata enjin rosak sepenuhnya. Satu keajaiban ia boleh bertahan sehingga mendarat. Begitukah dia mengangguk acuh? Tak acuh. Perkara seperti ini kadang-kadang berlaku. Apa-apa pun, kita selamat. Bekas pegawai itu berkata, perkara seperti ini akan dilakukan di mana-mana. Negara bukan Malaysia sahaja yang istimewa. Saya tidak menjawab kata-kata itu. Tetapi dalam hati saya berfikir, kalau begitu, kenapa bukan negara lain, tetapi di sini yang menyelamatkan kita? Kenapa dalam keadaan yang tidak mempunyai lebihan masa, walaupun 10 minit KLIA menjadi jawapan yang tepat, ini pastinya bukan. Satu kebetulan. Pertentangan itu belum berakhir. Apa yang tinggal sekarang hanyalah saat di mana standard mereka yang berakar umbi itu bertembung dengan realiti. Petugas perubatan mula menjalankan pemeriksaan kesihatan rasmi di dalam kabin. Mereka membawa termometer dan stetoskop berjalan di antara tempat duduk, tetapi tiada sebarang perbezaan layanan dalam tindakan mereka. Seorang petugas perubatan berjalan ke arah pasangan tua di kelas ekonomi. Pakcik Dada ada rasa tak selesa. Pakcik itu menggelengkan kepala, tetapi petugas itu tetap mengeluarkan stetoskop untuk memeriksa degupan jantungnya. Kemudian dia mengukur tekanan darah dan suhu badan. Semuanya normal, tetapi saya cadangkan pakcik pergi ke hospital untuk pemeriksaan lanjut. Nanti akan ada kenderaan menghantar pakcik ke sana. Pakcik itu menolak dengan lambaian tangan, tetapi petugas itu berkata dengan lembut, tetapi tegas, demi keselamatan sila jangan risau. Seterusnya seorang wanita hamil yang duduk di tengah kelas ekonomi. Perutnya besar, wajahnya pucat. Mengandung berapa bulan? 7 bulan. Petugas perubatan itu segera berlutut, memegang pergelangan tangan wanita itu untuk mengukur nadi sambil memberi isyarat kepada rakannya. Tolong ukur tahap ketepuan oksigen darah. Seorang petugas lain membawa alat dan meletakkan klip pada jari wanita itu. Mereka mengesahkan nombor bertukar pandangan. Dalam lingkungan normal, tetapi untuk mengesahkan degupan jantung janin perlu dihantar ke hospital. Wanita itu bertanya dengan air mata. Bayi saya tak apa-apa. Buat masa ini stabil, tetapi perlu pemeriksaan yang teliti. Kami akan sediakan ambulans dengan segera. Petugas itu menggenggam tangannya dengan erat menenangkannya. Saya melihat adegan ini, hati saya sangat tersentuh. Mereka tidak peduli tentang giliran. Mereka mengutamakan orang yang memerlukan bantuan orang yang berada dalam bahaya. Seorang petugas perubatan berjalan ke hadapan pengerusi syarikat kewangan itu bertanya dengan sopan, "Tuan ada rasa tidak selesa di mana-mana?" Pengerusi itu menggelengkan kepala, tetapi petugas itu tidak terus pergi. "Biar saya ukur tekanan darah tuan sekali." Tidak perlu pengerusi itu melambaikan tangan. Tetapi petugas itu sudah mengeluarkan alat pengukur tekanan darah. Demi pengesahan keselamatan sila tunggu sebentar. Pengerusi itu terpaksa menghulurkan lengannya dengan pasrah. Petugas itu dengan pantas mengukur tekanan darahnya. Normal tetapi indeks tekanan tuan agak tinggi. Sebaiknya minum sedikit air. Petugas itu menghulurkan sebotol air mineral dan berjalan ke penumpang seterusnya. Saya memerhatikan ekspresi pengerusi itu. Satu emosi aneh melintas di wajahnya. Adakah ia kebingungan atau rasa malu peguam itu berbisik? Orang-orang itu benar-benar pergi mengambil berat tentang orang tua dan wanita hamil dahulu. Suaranya tidak mengandungi tuduhan tetapi penuh dengan kehairanan. Bekas pegawai itu memandang keluar tingkap berbisik pada dirinya sendiri. Itu bukan prosedur. Itu sesuatu yang berbeza. Sesuatu apa tanya pengerusi itu. Bekas pegawai itu tidak menjawab tetapi ekspresinya seperti seseorang yang mula mengakui sesuatu. Ketika itu ketua pasukan penyelenggaraan masuk ke dalam kabin bersama kapten. Dia membawa tabletnya dan berjalan ke arah saya. "Ketua kabin, boleh saya terangkan sedikit tentang keadaan enjin?" Sudah tentu. Ketua penyelenggaraan itu menunjukkan skrin tabletnya kepada saya. Di atasnya terdapat gambar bahagian dalam enjin dan banyak carta. Seperti yang anda lihat, 5 bilah turbin telah retak. Di sini dan bahagian ini, dia menunjuk satu persatu sambil menerangkan. Walaupun menggunakan istilah teknikal, dia bercakap dengan perlahan agar saya faham. Kadar kelesuan haba lebih cepat daripada yang dijangkakan. Di ketinggian beribu-ribu kaki dalam persekitaran taufan, ditambah dengan getaran kelesuan logam meningkat secara mendadak. Jika terbang 15 minit lagi, bilah-bilah itu mungkin akan patah dan menyebabkan seluruh enjin meletup. Saya hampir berhenti bernafas. Meletup, perkataan itu bergema di dalam kepala saya.
Ketua penyelenggaraan itu berkata dengan serius, keputusan Kapten Tindak Balas Pantas Pasukan Menara Kawalan dan landasan yang menakung air, ketiga-tiga ini bergabung dengan tepat. Jika salah satu Huanje terlepas, dia tidak menyambung, tetapi kesunyian itu lebih menakutkan. Saya menyampaikan penjelasan ini kepada para tetamu kehormat di kelas perniagaan. Wajah pengerusi itu menjadi kaku. Peguam itu ternganga tidak dapat berkata apa-apa. Bekas pegawai itu menggelengkan kepalanya perlahan-lahan. Ketika itu seorang pengawal trafik udara dari Menara Kawalan masuk ke dalam kabin. Dia membawa satu fail dan berjalan ke arah kapten. Kapten ini adalah rekod sebelum dan selepas pendaratan, termasuk rakaman suara jejak radar dan data kaji cuaca. Kapten mengambil fail itu. Cepatnya kamu siapkan semua ini. Ini adalah sistem rakaman masa nyata. Dari saat kami menerima isyarat kecemasan, semua data disimpan secara automatik, jelas pengawal itu dengan tenang. Ini sepatutnya diperlukan untuk siasatan kemalangan dan urusan insurans. Kami juga telah menghantar satu salinan ke ibu pejabat syarikat tuan di Rusia. Kapten membuka fail itu dengan terkejut. Saya juga melihat dari tepi. Semua kandungan pebualan perubahan ketinggian setiap minit data kelajuan angin rekod keadaan landasan malah sudut sentuhan roda pendaratan semasa mendarat turut direkodkan. Ini bukan sekadar rekod, ini adalah kerja dokumentasi yang sempurna. Pada saat itu, saya sedar keseluruhan proses ini terhubung secara organik yang menakjubkan. Menara Kawalan penyelenggaraan perubatan rekod seolah-olah berfungsi seperti satu organisme hidup. Satu kebetulan adalah nasib. Dua kebetulan adalah tuah. Tetapi jika kebetulan terus berulang itu adalah keupayaan. Saya menoleh ke arah kelas perniagaan. Para tetamu kehormat itu tidak lagi bercakap. Pengerusi itu menyilangkan tangan memandang keluar tingkap. Peguam itu menggosok mukanya dengan tangan. Bekas pegawai itu memejamkan mata bernafas dalam-dalam. Kesunyian itu membawa mesej yang sama. Pandangan saya sedang goyah. Standard mereka yang berakar umbi itu mula retak. Walaupun belum runtuh, rekahan sudah kelihatan. Saya melihat rekahan itu dan berfikir prasangka tidak runtuh dalam sekelip mata. Ia retak perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Kemudian, pada satu ketika, ia akan runtuh dengan bunyi yang kuat. Dan saya merasakan saat itu akan tiba tidak lama lagi. Petugas perubatan menyelesaikan pengesahan terakhir dan pergi. Pasukan penyelenggaraan juga selesai mengunci enjin. Pengawal trafik udara berjabat tangan dengan kapten dan pergi. Segalanya begitu tepat, segalanya begitu siap sedia. Dan para tetamu kehormat itu tidak lagi dapat menafikan semua ini. Pasukan penyelamat sedang membuat kiraan penumpang terakhir. Kabin sudah separuh kosong. Warga emas dan wanita hamil telah dihantar pergi terlebih dahulu dengan ambulans. Tempat duduk yang kosong dialiri udara sejuk dan lembap. Hanya lampu siling yang menerangi lorong dengan suram. Saya berdiri berhampiran pintu keluar membantu penumpang yang tinggal untuk turun. Ketika itu bekas pegawai itu perlahan-lahan berdiri. Dia memakai kotnya melihat sekeliling, seolah-olah sedang mengesahkan sesuatu. Tidak lebih kepada takut terlepas sesuatu. Dia berjalan perlahan di lorong kelas perniagaan dan tiba-tiba berhenti di hadapan pintu keluar. Seorang anggota penyelamat sedang membuat pemeriksaan terakhir. Dia kelihatan berusia dalam lingkungan 40 kamaan. Wajahnya kemerahan kerana angin hujan dan kesejukan. Pakaian seragamnya melekat dengan air hujan. Sarung tangannya basah kuyup. Setiap nafas mengeluarkan kabus putih. Dia memeriksa di bawah tempat duduk, membuka ruang simpanan. Malah pintu tandas pun diperiksa untuk memastikan tiada penumpang yang tertinggal, tiada barang berbahaya yang jatuh. Pergerakannya kelihatan letih, tetapi tidak goyah sedikit pun. Bekas pegawai itu hanya berdiri diam memerhatikannya. 5 saat, 10 saat, 20 saat. Masa terasa sangat panjang. Tangan bekas pegawai itu menggenggam dan melepaskan kotnya. Dia seolah-olah mahu berkata sesuatu, tetapi tidak terkeluar. Bibirnya bergerak-gerak sedikit. Saya melihat adegan ini merasakan bahawa orang ini sedang runtuh. Kepercayaan standard prasangka yang dibinanya sekian lama sedang hancur sedikit demi sedikit. Anggota penyelamat itu selesai memeriksa tempat duduk terakhir dan berdiri. Sambil membuat catatan di tabletnya, dia berjalan ke arah kami. Bekas pegawai itu akhirnya bersuara, "Maafkan saya." Suaranya bergetar. Dia seolah-olah terkejut dengan dirinya sendiri, berhenti sejenak. Anggota penyelamat itu berpaling. "Ya Tuan, ada apa-apa yang boleh saya bantu?" Bekas pegawai itu teragak-agak lagi.
Pandangannya beralih antara lantai dan anggota penyelamat itu. Seolah-olah mengumpul keberanian, dia perlahan-lahan mengangkat kepala. Adakah kami telah menyusahkan kamu semua? Soalan itu bercampur dengan pelbagai emosi. Permintaan maaf, rasa malu, penyesalan, dan sisa-sisa rasa tidak percaya yang belum hilang sepenuhnya. Saya faham beratnya soalan itu. Orang ini pada saat ini sedang mengakui kesombongannya. Dirinya 2 jam lalu yang meragui Malaysia. Dirinya yang tidak mempercayai menara kawalan. Dirinya yang walaupun dalam ketakutan tidak dapat membuang prasangka. Anggota penyelamat itu merenung bekas pegawai itu. 3 saat kesunyian yang terasa amat berat. Kemudian dia berkata, melindungi nyawa orang bukan satu kesusahan. Ia adalah tugas kami. Tiada keraguan, tiada kekeliruan, tiada pujian, tiada pujukan. Hanya menyatakan fakta. Suara yang seolah-olah mengatakan sesuatu yang sememangnya patut dilakukan. Satu ayat pendek itu bergema di dalam kabin. Ekspresi bekas pegawai itu runtuh sepenuhnya. Bibirnya bergetar, matanya serta-merta merah. Dagunya berkedut seolah-olah mahu menangis. Dia berpaling cuba menyembunyikan emosinya, tetapi sudah terlambat. Setitis air mata mengalir di pipinya. Melihat adegan ini, seluruh badan saya meremang. Saya teringat suara pengawal trafik udara yang pertama kali kami dengar di udara. Isyarat kecemasan diterima. Landasan sedang dikosongkan. Keutamaan mendarat akan diberikan. Suara yang tenang dan tegas itu, dan kata-kata anggota penyelamat ini sekarang, kedua-dua ayat ini, datang dari akar yang sama. Kekuatan yang mereka miliki bukanlah peralatan, bukan teknologi terkini, bukan fasiliti gergasi. Ia adalah falsafah. Falsafah terhadap manusia, sikap terhadap nyawa, dan konsistensi dalam melaksanakannya dengan teguh. Standard yang dibina oleh para tetamu kehormat di kelas perniagaan itu sepanjang hidup mereka, wang skala reputasi jenama yang terbukti, semua standard ini menjadi tidak berdaya di hadapan satu ayat ini. Bekas pegawai itu lama tidak dapat berkata apa-apa. Dia tidak cuba mengesat air matanya, hanya berdiri di situ. Kemudian perlahan-lahan, sangat perlahan dia menundukkan badan dalam-dalam kepada anggota penyelamat itu. Pinggangnya bengkok 90 darjah. Terima kasih. Ayat itu penuh dengan suara serak dan bergetar, tetapi mempunyai keikhlasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anggota penyelamat itu hanya mengangguk dengan tenang, seolah-olah hanya melakukan apa yang sepatutnya. Dia melihat tabletnya sekali lagi dan meneruskan kerja pemeriksaannya. Bekas pegawai itu lama tidak dapat mengangkat kepala, berdiri begitu selama beberapa saat. Kemudian perlahan-lahan dia menegakkan badan dan berjalan keluar dari kabin. Saya melihat belakangnya. Sangat berbeza berbanding 2 jam lalu semasa menaiki pesawat. Kesombongan telah hilang. Bahunya memikul satu bebanan. Itu bukan kerendahan hati, tetapi satu kesedaran. Langkah orang yang menyedari betapa kecil dan silapnya dirinya. Pengerusi syarikat kewangan itu keluar. Dia memandang ke arah pintu keluar di mana bekas pegawai itu hilang dan bertanya kepada saya. Apa yang orang itu katakan? Saya menyampaikan kata-kata anggota penyelamat itu tanpa mengubahnya. Dia kata, melindungi nyawa orang bukan satu kesusahan. Ia adalah tugas kami. Pengerusi itu terdiam seketika. Dia menggerakkan bibirnya seolah-olah mengunyah ayat itu. Tugas. Suaranya rendah ketika mengulangi perkataan itu. Ia adalah suara orang yang telah mendapat pencerahan. Peguam itu juga memakai kodnya dan berjalan perlahan-lahan. Dia memerhatikan anggota penyelamat yang masih meneruskan pemeriksaan. Agaknya berapa tahun orang itu sudah bekerja, tidak pasti. Melihat ekspresinya itu, wajah orang yang sudah lama bekerja. Mungkin dia sudah mengulangi situasi seperti ini berkali-kali, tetapi langsung tidak jemu. Peguam itu menatap belakang anggota penyelamat itu. Lihat pandangan matanya. Tidak goyah. Saya sekali lagi memandang anggota penyelamat itu. Dia masih senyap melakukan pemeriksaan terakhir. Keletihan jelas kelihatan. Bahunya menurun, langkahnya perlahan. Tetapi, hanya pandangan matanya yang tidak goyah sedikit pun. Peguam itu berbisik, kita silap. Pengakuan itu sangat perlahan, tetapi sangat berat. Pengerusi itu mengangguk perlahan-lahan. Dari mula lagi kita silap. Standard yang kita pegang itu sendiri salah. Kedua-duanya tidak berkata apa-apa lagi, berjalan perlahan-lahan di lorong. Langkah mereka berat. Ia adalah langkah yang dibebani rasa malu, bebanan pencerahan. Saya melihat belakang mereka, berfikir saat manusia berubah adalah setenang ini.
Tidak memerlukan pengisytiharan besar, tidak memerlukan pembalikan dramatik. Hanya mengakui dalam diam, menundukkan kepala, dan melangkah ke hadapan. Bunyi prasangka yang runtuh tidak kedengaran, tetapi ia benar-benar telah runtuh. Anggota penyelamat itu selesai semua pemeriksaan dan berjalan ke arah saya. Ketua kabin pengesahan keselamatan di dalam kabin telah selesai. Sekarang boleh turun dengan selamat. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak, saya menunduk dalam-dalam dari hati. Dia tersenyum sedikit dan berjalan keluar dari kabin terlebih dahulu. Belakangnya dipenuhi keletihan tetapi langkahnya sangat mantap. Saya seorang diri perlahan-lahan melihat sekeliling kabin. Selimut di setiap tempat duduk bersepah. Di lantai barang-barang penumpang yang jatuh berselierakan. Tempat duduk di mana pasangan tua tadi berpegangan tangan, tempat duduk di mana wanita hamil menangis berdoa, kelas perniagaan, di mana para tetamu kehormat melepaskan rasa tidak puas hati. Semua tempat duduk ini kini kosong. Tetapi saya tahu tempat duduk kosong ini akan diisi semula tidak lama lagi. Oleh penumpang lain, krisis lain, cerita lain. Dan Malaysia mungkin akan menyelamatkan seseorang lagi. Dalam diam dengan tenang, seolah-olah ia adalah perkara biasa. Saya melihat kabin buat kali terakhir dan berjalan ke pintu keluar. Angin sejuk menampar muka saya, tetapi anehnya terasa hangat. Di landasan yang digenangi air hujan, kenderaan pasukan penyelamat masih bersiap sedia. Dari jauh sayup-sayup kedengaran bunyi siren ambulans. Saya melihat pemandangan ini berbisik. Hari ini kita telah menyaksikan satu standar baru. Standar itu bukan skala peralatan, bukan sesuatu yang dibuktikan dengan angka. Ia adalah sikap terhadap manusia. Dan sikap itu telah menyelamatkan kita. Apabila saya melangkah ke landasan, udara sejuk menyelubungi seluruh badan saya. Suhu sekitar 25 darjah Celsius, tetapi angin kencang dan hujan membuatkan suhu terasa jauh lebih rendah. Setiap nafas terasa sejuk di paru-paru. Air hujan menghentam muka saya dengan kuat. Saya menaikkan kolar kot saya melihat sekeliling. Kenderaan pasukan penyelamat masih bersiap sedia, tetapi mereka tidak berada di dalam kereta. Mereka berada di tengah-tengah, angin kencang dan hujan lebat, memeriksa badan pesawat, menyusun peralatan dan berkomunikasi antara satu sama lain. 2 orang juru teknik berlutut di bawah enjin bekerja. Sarung tangan mereka sudah basah kuyup, muka mereka merah kerana kesejukan, tetapi mereka tidak berhenti. Pasukan perubatan menyusun pengusung di sebelah ambulans. Pasukan bomba memasang kawalan keselamatan di sekeliling pesawat. Para penumpang turun dari landasan satu persatu. Pengerusi syarikat kewangan itu berhenti di tengah-tengah tangga. Dia melihat pasukan penyelamat yang bekerja di tengah-tengah taufan. Peguam itu juga berdiri di sebelahnya berhenti. Bekas pegawai itu turun paling akhir. Dia berdiri di hujung tangga memandang perlahan ke arah landasan. Ketiga-tiga mereka terdiam. Ketika itu seorang juru teknik berdiri dari bawah enjin. Dia menanggalkan sarung tangannya, cuba menghangatkan tangan dengan nafasnya. Tetapi kerana terlalu sejuk, dia segera memakainya semula. Dia memberi arahan kepada rakannya dan kedua-duanya berlutut semula meneruskan kerja. Pengerusi itu berbisik. Sejuknya mereka. Peguam itu menjawab. Tangan mereka mungkin sudah kebas. Bekas pegawai itu tidak berkata apa-apa, hanya merenung mereka. Pandangannya beralih dari juru teknik ke pasukan perubatan, kemudian ke pasukan bomba. Kemudian dia berkata, "Kamu masih ingat apa yang berlaku tadi?" Pengerusi itu menoleh, "Apa kata-kata pengawal trafik udara itu? Keutamaan mendarat akan diberikan." Suara bekas pegawai itu bergetar. Ketika itu, saya rasa itu adalah kata-kata yang tidak pasti. Dijadwalkan. Betapa kaburnya perkataan itu. Dia memejamkan mata, tetapi sekarang nampaknya ia bukan kabur. Ia adalah satu janji yang amat tepat. Ini adalah saat di mana segala-galanya menjadi jelas. Ayat pendek yang didengari di bab kedua, suara pengawal trafik udara yang tenang dan tegas itu, keutamaan mendarat akan diberikan. Ayat itu kini di landasan yang sejuk ini telah direalisasikan sepenuhnya. Peguam itu mengangguk perlahan-lahan. Ya. Orang-orang itu dari awal lagi tidak berniat untuk melepaskan kita. Pengerusi itu menggenggam penumbuknya, tangan bersarung tangannya bergetar. Tetapi kita meragui mereka. Sampai ke akhir, suaranya menjadi serak. Walaupun selepas mendarat kita masih kata ia kebetulan, kata nasib baik. Bekas pegawai itu berkata, kita silap sepenuhnya. Ketiga-tiga mereka terdiam. Air hujan mula membasahi mereka. Saya melihat adegan ini dari beberapa meter jauhnya. Belakang mereka kelihatan sangat kecil.
2 jam lalu di dalam kabin mereka, dengan sombongnya menilai Malaysia. Kini mereka sangat berbeza. Seorang petugas perubatan berjalan ke arah mereka. Tuan-tuan okey. Di luar sangat sejuk. Biar saya bawa tuan-tuan ke kereta. Bekas pegawai itu mengangkat kepala. Matanya merah. Boleh saya tanya sesuatu? Baik, silakan. Juruteknik itu sejak bila mereka berada di situ? Petugas perubatan itu memandang ke arah pasukan penyelenggaraan. Mereka keluar sebaik sahaja menerima isyarat kecemasan. Mungkin sudah kira-kira 1,5 jam. 1,5 jam. Dalam hujan dan angin macam ini. Ya. Perlu sahkan keadaan enjin, selesaikan pemeriksaan keselamatan, kata petugas itu, seolah-olah ia perkara biasa. Bekas pegawai itu tidak dapat berkata apa-apa. Peguam itu bertanya dengan suara bergetar. Adakah itu satu kewajipan? Adakah manual menulis begitu manual? Petugas perubatan itu berfikir sejenak, kemudian tersenyum. Manual hanya tulis bersiap sedia. Tapi kalau kami tunggu dalam kereta, sekiranya berlaku apa-apa tindak balas kami mungkin lambat setengah saat. Dia berkata dengan sangat semula jadi. Ini soal nyawa. Kami tak boleh tunggu di tempat yang hangat, bukan? Selepas ayat itu diucapkan, ekspresi pengerusi itu runtuh sepenuhnya. Dia menundukkan kepala menutup mukanya dengan kedua-dua tangan. Bahunya terhinjut-hinjut. Tidak jelas sama ada dia menangis atau menggigil. Peguam itu mendongak ke langit. Air hujan menampar mukanya tetapi dia tidak bergerak. Tidak jelas sama ada air mata atau air hujan yang mengalir di pipinya. Dan bekas pegawai itu berlutut. Tiba-tiba tanpa berkata apa-apa dia rebah berlutut di atas landasan yang basah, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Petugas perubatan itu terkejut cuba membantunya berdiri. Tuan, kenapa ni cepat bangun, lantai sejuk? Tetapi bekas pegawai itu tidak bangun. Saya minta maaf, banyak-banyak suaranya bergetar. Kami dari awal lagi meragui dan tidak mempercayai kamu semua. Tak apa. Sila bangun cepat. Tidak, bekas pegawai itu mengangkat kepala, matanya penuh dengan air mata. Kamu menyelamatkan kami, tetapi kami sehingga ke akhir masih meragui kamu. Pengerusi itu juga berlutut. Peguam itu menyusul. Ketiga-tiga mereka berlutut di atas landasan yang digenangi air menundukkan kepala. Bunyi prasangka yang runtuh tidak kedengaran, tetapi saya melihat dengan jelas saat itu. Saat di mana dinding kuno itu runtuh. Saat di mana kesombongan itu cair. Petugas perubatan itu kelam kabut membantu mereka berdiri. Sungguh tak apa, cepat bangun nanti demam. Bekas pegawai itu berkata dengan suara bergetar. Terima kasih. Sungguh. Pengerusi itu mengesat air matanya. Kami telah belajar sesuatu. Peguam itu tidak berkata apa-apa, hanya terus menundukkan kepala. Petugas perubatan itu memimpin mereka ke kereta. Ketiga-tiga mereka berjalan terhuyung-hayang saling memapah. Saya melihat belakang mereka menyedari bahawa beginilah cara prasangka runtuh. Bukan melalui perdebatan yang hebat, tetapi melalui tindakan yang teguh di tengah-tengah angin sejuk. Bukan melalui pujukan yang indah, tetapi melalui amalan yang senyap. Bukan melalui kata-kata, tetapi melalui sikap. Saya sekali lagi melihat sekeliling landasan. Para juruteknik masih bekerja di bawah enjin. Pasukan perubatan sedang mengesahkan penumpang terakhir. Pasukan bomba bersedia untuk menyelesaikan pemeriksaan keselamatan. Tiada siapa yang mengharapkan pujian, tiada siapa yang menantikan ucapan terima kasih. Mereka hanya melakukan kerja mereka. Tanpa sedar udara di landasan di tengah-tengah taufan itu terasa berbeza. Walaupun sejuk ia hangat. Walaupun angin sejuk bertiup, hati terasa hangat. Saya tahu ketepatan Rusia, ketepatan yang telah melalui ujian masa, yang tidak terkira ketepatan kereta api sistem yang sempurna, prosedur yang tidak berubah. Tetapi apa yang saya lihat hari ini berbeza. Ini adalah ketepatan terhadap manusia. Bukan terhadap angka, tetapi terhadap nyawa. Bukan terhadap harapan, tetapi terhadap sikap. Dan ketepatan itu telah menyelamatkan kami. Saya berjalan perlahan di atas landasan yang digenangi air, berfikir, mulai hari ini saya akan mengubah standar yang saya percayai, nilai yang saya hormati, kekuatan yang saya fahami. Pusat semua ini akan menjadi orang-orang yang menyelamatkan kami pada malam taufan ini. Sisa-sisa hujan ini nampaknya akan berterusan untuk masa yang sangat lama. Hari kedua selepas pendaratan cemas, saya berada di dalam bilik hotel di Kuala Lumpur, melihat skrin komputer riba. Email dari ibu pejabat di Rusia, jemputan temu bual dari media, dan video yang tular di media sosial. Pada mulanya saya fikir ia hanya kemalangan biasa, tetapi keadaannya sangat berbeza.
Muka depan akhbar utama Rusia memaparkan gambar penerbangan kami. Tajuk utama keajaiban, pendaratan cemas di lapangan terbang KLIA, Malaysia di tengah-tengah cuaca ekstrem. Tajuk kecil kerosakan enjin suhu, terasa hampir sifar landasan digangi air, tindak balas paling sempurna dalam keadaan paling sukar. Majalah profesional penerbangan Perancis lebih spesifik taufan kerosakan enjin angin lintang yang kuat, keadaan berlapis yang tidak dapat dijamin oleh mana-mana lapangan terbang di Eropah. Tetapi Malaysia berjaya melakukannya. Media dalam talian Amerika pula mempunyai tajuk yang paling kuat keajaiban di lapangan terbang Malaysia. Apabila sistem yang bersedia bertemu dengan sinar kemanusiaan. Saya membaca artikel itu mata saya bergenang. Ya betul sekali. Di media sosial keadaan lebih hebat. Video pendek yang dimuat naik oleh penumpang, juru teknik yang dengan tenang memeriksa badan pesawat di tengah-tengah angin kencang dan hujan lebat petugas perubatan yang mengutamakan warga emas ketua pasukan yang menerangkan keadaan, enjin dengan teliti dan rakaman perbualan dengan menara kawalan. Video-video ini tersebar dengan jutaan tontonan. Saya membaca komen-komen. Ini bukan masalah teknikal, ini masalah sikap. Malaysia telah menetapkan satu penanda aras baru. Bersiap sedia di luar dalam hujan dan angin sebegitu, selama 1,5 jam, itulah profesionalisme sebenar. Melindungi nyawa orang, bukan satu kesusahan. Ia adalah tugas kami. Ayat ini menjelaskan segalanya. Saya melihat skrin air mata saya mengalir. Saya tidak pasti mengapa saya menangis. Terharu, malu, bersyukur. Bukan semua emosi ini bercampur aduk. Menjadi anak kapal selama 17 tahun saya telah pergi ke banyak lapangan terbang. Moskow, Paris, London, New York, Tokyo. Semuanya lapangan terbang yang hebat, sistemnya sempurna, peralatannya terkini. Tetapi apa yang saya lihat di KLIA berbeza. Ia adalah sesuatu yang melampaui sistem. Ketukan di pintu kedengaran. Ia suara kapten. Saya mengesat air mata dan membuka pintu. Ibu pejabat telah menghubungi. Mereka mahu kita menghantar laporan rasmi dan menerima permintaan temu bual, kata kapten sambil duduk di kerusi kelihatan letih. Dan pihak Malaysia menyatakan kesediaan untuk berkongsi keseluruhan manual tindak balas mereka dengan kita sebagai bahan latihan pendidikan. Saya terdiam seketika. Manual ya. Prosedur pasukan tindak balas kecemasan, sistem Taitse, taufan, mekanisme penempatan tenaga kerja, semuanya ada. Kapten mengeluh. Sejujurnya saya sangat malu. Dulu kita meragui mereka, tetapi mereka sanggup memberikan semua maklumat kepada kita. Saya mengangguk. Kapten, kita juga mesti belajar, kata saya dengan tegas. Manual tindak balas lapangan terbang ini patut dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan ibu pejabat. Bukan seluruh syarikat penerbangan Eropah patut belajar daripadanya. Kapten merenung, saya kemudian mengangguk perlahan-lahan. Ya, kamu betul. Itulah penghormatan tertinggi yang boleh saya nyatakan. Petang itu saya melawat KLIA sekali lagi. Sebelum menaiki penerbangan pulang ke Rusia, saya mahu melihatnya buat kali terakhir. Dewan berlepas sibuk seperti biasa. Orang ramai, lalu lalang suara pengumuman silih, berganti lampu kedai bebas cukai berkelip-kelip. Saya melihat ke arah landasan melalui tingkap kaca yang besar. Landasan tempat kami mendarat 2 hari lalu. Tempat yang dahulunya dilanda angin kencang, hujan lebat dan digenangi air kini tenang. Tetapi saya tahu di suatu tempat dalam ketenangan itu masih ada orang yang bersiap sedia. Untuk kecemasan seterusnya, untuk nyawa seterusnya. Satu suara kedengaran dari belakang. Saya menoleh. Ia adalah bekas pegawai itu. Anda pun di sini. Ya, saya juga berangkat hari ini. Bekas pegawai itu berdiri di sebelah saya turut memandang ke arah landasan. 2 hari ini saya tidak boleh tidur lena. Saya juga. Saya asyik terfikir betapa sombong dan silapnya saya. Selama ini suara bekas pegawai itu bergetar. Saya menjadi diplomat selama 30 tahun melihat banyak negara. Tanpa sedar saya mempunyai standard sendiri. Negara ini tahapnya begini, negara itu tahapnya begitu. Seolah-olah saya tahu segalanya. Dia memejamkan mata. Tetapi saya silap sepenuhnya. Saya juga begitu, saya mengaku. Saya telah terbang selama 17 tahun, pergi ke banyak lapangan terbang. Tanpa sedar, saya juga memberi mereka ranking, kelas pertama, kedua, ketiga. Sejujurnya, saya tidak memberi ranking yang tinggi kepada Malaysia. Suara saya juga bergetar. Tetapi pada malam itu, semua standard saya runtuh. Bekas pegawai itu memandang saya. Matanya bergenang air mata. Terima kasih kerana kita dapat hidup bersama-sama. Sama-sama. Kami berjabat tangan kemudian sekali lagi memandang ke arah landasan.
Pengumuman menaiki pesawat berbunyi. Saya melihat landasan buat kali terakhir. Dalam hati saya berkata, terima kasih. Terima kasih kerana menyelamatkan kami dan menyedarkan kami. Semasa berjalan ke pintu pelepasan air mata, saya tidak dapat ditahan. Pelik tidak sedih, tetapi air mata mengalir. Saya faham. Ini adalah air mata kesyukuran. Menaiki pesawat duduk di tepi tingkap saya melihat lapangan terbang KLIA sekali lagi. Lampu yang bersinar kenderaan yang bergerak dengan tepat menara kawalan di kejauhan. Saya yakin malam itu bukan sahaja membenarkan pesawat kami mendarat, tetapi ia juga menghancurkan standard kami yang berakar umbi, mencairkan prasangka, memusnahkan kesombongan, dan membuka pandangan baru untuk kami. Pesawat berlepas. Di luar tingkap cahaya KLIA semakin kecil, tetapi di dalam hati saya, ia menjadi semakin besar. Cahaya itu, kehangatan itu, falsafah itu. Saya menulis di dalam buku nota saya Desember 2025. Di Kuala Lumpur saya belajar bahawa kekuatan sejati bukan datang dari skala tetapi dari sikap. Profesionalisme sejati bukan datang dari teknologi tetapi dari keprihatinan terhadap manusia. Saya menambah ayat terakhir. Saya akan mula terbang semula, tetapi saya bukan lagi orang yang sama. Kerana malam itu telah menanam satu standard baru di dalam hati saya. Di tengah kegelapan di luar tingkap bintang-bintang berkelip, saya tersenyum sambil menangis. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak kerana mendengar sehingga akhir. Jika cerita ini dapat memberikan anda sedikit keharuan, saya akan berasa amat berbesar hati. Perkara yang kita anggap sebagai biasa, sebenarnya betapa istimewanya ia, dan apakah kekuatan sejati itu, jika ia boleh menjadi peluang untuk kita semua berfikir bersama, itu adalah yang terbaik. Apabila kami mendarat di landasan KLIA pada hari itu, ia bukan sekadar pendaratan cemas. Ia juga merupakan saat di mana hati kami yang diselaputi oleh ais tebal, kesombongan dan prasangka mula mencair. Kami belajar apa itu kekuatan sejati. Ia tidak wujud hanya dalam peralatan gergasi atau manual yang sempurna. Kekuatan sejati terletak di dalam hati manusia. Ketenangan yang tidak goyah dalam apa jua keadaan. Keadilan yang tidak menilai orang berdasarkan status sosial atau kekayaan. Dan yang lebih penting, falsafah yang tenang tetapi berkuasa yang diucapkan seolah-olah ia adalah perkara biasa. Melindungi nyawa orang bukan satu kesusahan. Ia adalah tugas kami. Setiap tindakan yang mereka tunjukkan telah menghancurkan nilai-nilai kami yang lalu dengan lembut tetapi pasti. Gambaran anak kapal veteran yang berlutut dan menangis teresak-esak di awal cerita kini, saya faham sepenuhnya sebab air matanya. Itu bukan sekadar air mata kelegaan kerana terbebas dari ketakutan. Ia adalah air mata malu atas ketidakmatangan diri sendiri dan air mata keharuan yang mendalam apabila tersentuh dengan sinar kemanusiaan yang jauh melampaui imajinasi. Negara yang mengendalikan taufan, maksud ayat itu kini saya faham. Mereka bukan hanya menewaskan taufan dengan teknologi, tetapi mereka mengendalikan keadaan itu dengan hati yang hangat yang masih mengambil berat tentang orang lain walaupun dalam persekitaran yang paling buruk. Malah mereka telah mengendalikan hati manusia. Penerbangan saya sebagai anak kapal akan berterusan, tetapi kompas di dalam hati saya pada malam itu telah menunjuk ke arah yang baru. Apa yang benar-benar penting, apa yang patut dihormati, dan apa yang patut dilindungi. Jawapan itu telah diajarkan kepada saya oleh orang-orang yang bekerja di landasan KLIA melalui belakang mereka. Di suatu sudut di dunia yang luas ini, kehidupan harian kita disokong oleh kekuatan senyap seseorang yang tidak bernama. Mungkin menyedari hakikat ini dan tidak melupakan rasa syukur adalah pengajaran paling penting yang boleh kita pelajari dari cerita ini. Jika cerita ini dapat menyalakan sebekas cahaya yang hangat seperti api di dalam hati anda, saya akan berasa amat gembira.